Video kali ni, kita orang nak bawa korang day trip dari Kuala Lumpur ke satu destinasi yang membolehkan korang tengok gajah betul-betul depan mata. Tempat ni memang sesuai untuk korang luangkan masa bersama keluarga. Yang penting, masuk kat sini percuma je tau. Destinasi kali ni kita orang dekat Kuala Gandah. Pagi-pagi lagi kami dah bertolak dari Kuala Lumpur menuju ke Lancang, Pahang. Perjalanan kami mengambil masa sekitar 2 jam dari Plaza Tol Gombak dan exit di Plaza Tol Lancang. Sebelum mula ke aktiviti, mestilah kena isi perut dulu. Hello. So hari ni kita berada dekat Lancang, Pahang. So kita nak pergi tengok kawan Umi. Gajah. Gajah dengan Bunyi gajah ada. Tapi sebelum tu kita pergi makan dulu. Kita singgah dekat Cendol Lili ni. Let's go. Kawai dah lapar. So, ni menu kita untuk sebelum kita tengok gajah dengan rusa, kita makan dulu. Dia nak order nasi ayam berempah. Tapi kalau Cendol Lili ni, dia famous dengan nama pun cendol. So cendol lah. Comel weh. Tengok dia punya cawan ni, ada gajah. Anak gajah. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Amin. Settle je makan, kami teruskan perjalanan ke Deerland Park. So, kita dah sampai dekat Deerland Park. Betul kan? Betul. Deerland Park kat Dekat sini. Lancang. Kat sini kalau nak masuk kena bayar. Ada charge dikenakan. Kalau korang tak bawa IC, dewasa 13 kan? Betul. 13, budak-budak 8. Tapi kalau korang bawa IC, korang dapat murah. Dewasa RM8, budak-budak RM5. Yes, and then dia buka daripada 10 pagi sampai 4.30 petang. Setiap hari, bukan setiap hari. Isnin sampai Khamis. Cuma dia tutup. Nampak sangat membaca. Bawa IC tak? Bawa. Nasib Tapi tak baik. bawa ni nak bawa. Bawa dalam kereta. Tangkap. Tiket dulu. Dah. Okey dah. Thank you. Suara satu. So masuk-masuk je kat dalam ni, dia punya laluan memang macam ke dalam hutan lah Nampak dengan pokok-pokok, begitu fauna lah. Flora dah fauna. Fauna tu haiwan kan? So kita redeem kita punya makanan. Ni apa benda tau? Kentang. Punya french fries tadi. Ada foto. Ini makanan untuk rusa, bukan untuk kau. Nak nyam. I tak ada makan ni. Dia makan sayur. Ada, selalu nampak carrot. Hello. Hello friends. Who wants? What's up guys? What's up? Okay dah settle tengok rusa. Jom kita tengok apa lagi ada kat sini. Kat sini ada juga ular corn snake. Ni tengok. Dia boleh pegang. So korang boleh berinteraksi dengan ular kat sini. Mama. Behave, bebe. Kepala dia pegang pandang aku. Dah juga kat sini nampak ni. Weh. Duduklah diam-diam.
Ni saya boleh pegang sebab dia comel, dia baik dan bikin orang Ni tak geli pula. ni tak geli. Yang tu tengok dia pun jalan-jalan. Cuba sikit. Awak tunjuk lidah. Lidah dia warna biru. See? Pandailah dia. Bijaknya. Kenapa aku? Dah puas berjalan di Deerland Park, kami teruskan perjalanan ke destinasi utama hari ini iaitu Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah. Tempat ni dibuka setiap hari dan masuk percuma sahaja. Sampai je sini, benda first korang kena buat adalah isi pendaftaran. Kalau nak minta guna ke syurga pun boleh. Ada. Okay, first, saya ucapkan selamat datang ke Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah, di mana kita ni di bawah Kolsia Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara ataupun Perlitan. So kat sini ni adalah counter guide, di mana di counter guide ni kita menawarkan beberapa servis, iaitu first kali regular service, di mana regular service ni macam normal tour lah. Normal tour di mana akan ada guide, akan explain apa yang kita buat kat sini, informasi pasal gajah, kenapa dia ada kat sini dan cara nak bagi makan dia yang bersesuaian, yang safety way lah, how to bagi makan gajah ni kat sini. Kemudian harga dia per group RM70 per group, and then maximum untuk satu group tu 10 packs, dan dia punya tour dia lebih kurang dalam 45 minit ke 1 jam lah. Dan kemudian kita ada second option, educational tour. Untuk educational tour ni lebih kepada like private tour lah, lebih eksklusif, di mana kita akan tawarkan experience plus full information about kita punya tempat ni, apa yang kita buat kat sini. Kemudian pelawat ni boleh merasakan peluang untuk mendekati gajah, terutamanya anak gajah, di mana kat sini kalau untuk regular service ni kita lagi boleh bagi makan gajah, tapi ada gap antara kita dengan gajah tu, cuma bagi makan melalui belalai saja. Kalau educational tour ni mungkin kita akan ada peluang untuk rapat, kemudian kita akan suap makanan dalam mulut gajah, kita boleh pat the whole bodies, and then plus information lah, sebab kita buka tempat ni pun untuk kita fokus untuk public awareness dengan knowledge. Kita nak educate our visitors untuk diorang tahu apa yang gajah ni alami kat luar sana, dan cara nak respect, sebab gajah di Malaysia ni pun telah dikategorikan sebagai endangered species. Kemudian kita pun tawarkan juga aktiviti mandi bersama anak gajah, untuk kita lebih ada pengalaman terapat dan mandi bersama anak gajah kita. Dia tak mengambil masa yang lama, lebih kurang 4 ke 5 minit macam itulah. Dia tak lama pun, sebab kita takut kalau kita buat lama sangat ni, anak gajah kita ni tak selesa. Kita akan buat group by group. Bukan semua orang, macam contoh kita akan buka kuota 50, maksimum 50 orang untuk satu hari. Dalam 50 orang ni takkan pergi semua. Kita akan divide pada group by group, supaya gajah ni lebih selesa lah. Dan ada masa untuk gajah ni rehat juga. Hari Jumaat kita takkan buat, dan kemudian dia bergantung dengan keadaan gajah dengan paras air sungai. Kalau air sungai tinggi, kita tak boleh nak proceed. Dan kalau anak gajah pun dalam keadaan yang tak okey, kita pun tak boleh proceed juga. Nak bagi makan, boleh beli dekat sini. Dekat sini pada berapa satu ni kak? RM5. Itu sama? Ada tebu. Public ke lah? Ada pisang. Pisang ni kalau kau nak makan pun boleh ni. Macam mana nak guna belalai lah? Sa. Nak pisang? Ni pisang.
kegiatan utama yang wajib korang tengok kat pusat konservasi ni adalah sesi gajah mandi di sungai. Mencuit hati tau tengok gelagat gajah ni dimandikan oleh penjaga gajah kat sini atau lebih dikenali sebagai mahut. Kalau korang bercadang nak sertai aktiviti mandi bersama gajah, jangan lupa bawa sekali baju dan tuala lebih sebab confirm akan basah kena sembur air dengan gajah ni. Oh ya, sesi mandikan gajah ni ada waktu-waktu tertentu sahaja. Jadi, make sure korang semak dulu waktu show supaya tak terlepas aktiviti Ray ni. Nak senang, korang refer je portal rasmi Jabatan Perkhidmatan ni. Sebaik selesai je gajah-gajah ni dimandikan, korang boleh sambung untuk tengok pertunjukan di stage. Menariknya, pertunjukan yang dipersembahkan oleh gajah-gajah kat sini bukan sekadar hiburan semata tau. Ianya lebih kepada memaparkan betapa bijak dan terlatihnya gajah dalam melakukan pelbagai tugasan. Baiklah, terima kasih Adi dan makhluknya oleh Alright everyone, this is Nasa. Nasa is a female elephant aged around 17 years old and was rescued from the state of Kelantan. Baiklah, pada kawan, Si bagi makan gajah. Satu-satu. Apa yang kami paling suka tentang tempat ni ialah pengalaman yang diberi bukan sekadar untuk hiburan. Tapi, kita juga dapat lebih menghargai kepentingan menjaga hidupan liar. Dalam satu hari je, kami sempat menikmati makanan tempatan, berjumpa dengan pelbagai jenis haiwan di Deerland Park dan luangkan waktu bersama gajah di Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan. Jadi, kalau korang tengah cari destinasi yang tak terlalu jauh dari KL dan sesuai untuk family trip, Kuala Gandah mungkin jadi pilihan terbaik.